orang yang lebih baik. Pertama sekali, untuk menjadi orang yang lebih baik ialah kita mula dalam keluarga kita. Kerana tempat yang paling susah kita berakhlak baik ialah dalam keluarga kita. Kalau di luar kita baik dengan kawan, cakap dengan kawan kalau malam rekan-rekan cakap kerja, tapi balik rumah cakap dengan suami, cakap dengan isteri, cakap dengan anak dia, Allah macam singa. Kerana itu latihan yang terbaik menjadi orang yang baik ialah bermula daripada rumah, suami isteri, dengan anak-anak, dengan ibu bapa. Kerana orang yang baik di luar belum tentu baik dalam rumah. Tapi orang yang baik dalam rumah sudah pasti di luar orang yang baik. Satu. Yang kedua, kerana itu Ustaz, ada orang yang Z ya, mula-mula memang lingyang tapi lama-lama baling melayang. Engkau lah hantu, engkau lah sayang, lama engkau lah hantu, engkau lah jembalan. Ada orang ikut kami pakai daling ling saja ya. Ada orang pergi sayang, ada pergi daling, ada pergi manja, ada. Tapi dia lupa suami nama Yaakob, dia pergi lingkup. Mana nak tiru pun tengok dulu. Ya? Buat sangat ketawa. Okey. Yang akhir daripada Ustaz, Terlepas doa ya. Tadi doa surah Kahfi untuk iman, surah Kahfi Al-Kahfi ayat 10. Kemudian untuk keluarga ayat surah Al-Furqan ayat 74. Untuk the whole kehidupan kita, dunia kita bahagia, akhirat pun kita bahagia, iaitu surah Al-Baqarah ayat 201 yang Nabi suka baca doa ini, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang saya bagi. Masya-Allah, terima kasih.